Rugi sebenarnya masa subuh you all tak bersama, rugi. Tengok Faiz tanya tu, basah masa subuh sangat basah. Sangat seronok sebab pelincir banyak. Kan cinta hati period tak teratur. Datang klinik pun tak apa, cinta hati untuk bagi haid teratur. Cinta hati nanti masuk kelas nanti. Kita ada kelas nanti, cinta hati. Jom, siapa nak daftar kelas dengan Dr. Azimah, ada bako biru boleh daftar kelas dengan Dr. Azimah, harga 100, 10 hari bulan 5. Siapa nak daftar masuk kelas? Azal tu apa? Azal tu adalah lepas luar. Nampak tak? Lepas kat luar. Suami dengan isteri, siapa faham? Siapa tak faham lagi pasal subuh ni? Normal Yusof, normal. Betul Syidi, betul. Susah sikit nak mengandung susah sikit. Okey, alhamdulillah. Pasal hari subuh, okey, Kak Bara baru masuk. Tak apa Kak Bara, kita tolong. Hari ni kita berbicara tentang hubungan suami isteri sebab ramai yang baru masuk. Dr. Azimah dari Klinik Ikram Gua Badak. Okey. Elok bersama hari keberapa masa subuh? Setiap hari lah, only setiap hari. Dr. Azimah dari Klinik Ikram Gua Badak. Siapa-siapa yang nak book kelas online, personal slot ataupun nak masuk kumpulan rahsia yang Dr. Azimah buat untuk suami isteri, you boleh masuk bako biru, okey? Bagi yang berminat nak personal slot dengan Dr. Azimah ataupun nak kelas online dengan Dr. Azimah, you boleh masuk bako biru dekat tepi belah kanan tu. Okey, yang tu bako biru. Betul tu Jil Avlin. Kita tengah ovulasi hari ke-14 ni. Miss Noni. Okey, ada orang tanya, macam mana doktor? Bila kita kahwin, kan? Bila kita bertemu Miss V dengan Mr. P, bila kita kahwin, nak tak nak akan berlaku hubungan. Okey? Bara, dengar Dr. Azimah cerita pasal Miss Bara ni. So, you all bila hubungan, you kena pilih dulu. You nak A ke you nak B? You kena pilih dulu. You nak A ke you nak B? Ufaira. Bila kita hubungan suami isteri, pilih dulu Ufaira. You nak enjoy ke you nak baby? Bila suami isteri. Pilih dulu. Ada 600, 700 orang ni tengah tengok ni. Pilih dulu, nak A ke nak B ni? Ufaira, bila hubungan suami isteri, you all nak enjoy ke nak baby? Kan Syazaini? Tak confirm Syazaini. Jawab dulu. Ada orang kata nak A. Dua-dua. Enjoy dulu okey, Ika nak B, tak nak enjoy, rugilah. Nak enjoy. Dr. Azimah umur 40. Dr. Azimah umur 40, Dr. Azimah memang nak enjoy je. Okey? Alright. So, macam mana Macam kalau kita nak enjoy ni, kita kena settle dulu. Suami-suami dengar ni, kalau nak enjoy, settle dulu. Ni ada segitiga cinta ni. Kalau memang you all pilih enjoy, you tengok segitiga cinta ni. Ada asas, keperluan asas, keperluan emosi, barulah mencapai puncak ni. You nampak Dr. Azimah tulis keperluan asas ni, makan, minum, begok, peluh, tidur ni kena settle. Kan? Sambil enjoy bersama. Dan emosi pula. Emosi pun penting. Lepas keperluan asas selesai, RM pun dah selesai, penuh lah, duit banyak, makan minum selesai, emosi kena selesai. Tak mau bergaduh, kena rajin pegang-pegang, bunga-bunga, mengayat, kan? Belai-belai, yang tu bahagian emosi, kena settle emosi. Lepas keperluan asas dengan emosi selesai, barulah mudah nak dapat 3 puncak. Kelas-kelas online dia Dr. Azimah selalu buat fokus kepada puncak teratas ni. Macam mana nak capai 3 puncak. Okey, Nur Zaliza tanya, waktu subuh tak akan lekat baby? Kak Zaliza, inilah cara merancang yang paling komang sepana. Inilah cara merancang yang paling komang sepana.
Yang paling tak boleh percaya adalah azan. Siapa kat sini lepas luar, siapa kat sini dah guna tarikh tapi mengandung? Dr. Azimah. Saya sendiri pun pernah guna cara alami ni, cara azal ni, cara lepas luar ni, pakai stocking pun mengandung. Itu Dr. Azimah sendirilah. You all boleh share. Ada 400 orang kat sini. Cuba share pengalaman you all. Cuba share pengalaman you all. Ada tak yang mengandung kat sini? Okay. Sebab untuk yang nak anak untuk yang nak anak kan, tadi ada orang kata Farah dia nak anak. Okay, yang nak anak, dia nak baby, dia tak nak enjoy, dia nak baby je. Ataupun dia nak dua-dua. Okay, you kena tahu, kalau you punya head hari pertama sampai hari ke-7 you hide. Kan? Tengok tu, you akan keluar telur pada hari ke-14. Telur kita akan keluar hari ke-14. Kita subuh hari ke-10 hingga ke-17. Faham tak Farah? Sebab itu kalau you nak baby 10 hari bulan hingga 17 hari bulan ni kena rajin bersama. Kalau you all nak baby. Katakanlah you tak nak baby. Katakanlah you tak nak baby, waktu ni rajinlah pakai stocking. Pakailah 2 lapis stocking. Sebab waktu ni kita subuh, telur kita akan keluar dari ovari. Sekali sebulan je Alin. Telur kita tubik sekali sebulan je. Ni telur nampak ni ovari ni Dr. Azimah tunjuk ni. Dia akan tubik ikut tiup fallopian ni. Dia akan tubik kau ni dia akan tubik telur ni. Pergi ke sini. Nampak? Bila suami pancarkan, contohnya suami pancarkan ayak dia. Bila suami pancarkan ayak dia, telur wanita akan campur dengan telur suami dalam ni. Katakanlah suami anda isap rokok, isap vape kan, baby payah juga nak terbentuk sebab payah dia nak berenang. Telur kita dapat dah sini, telur kita tunggu kat sini, telur kita tunggu sini kan. Telur suami akan naik dari sini. Sebab tu suami kena masuk penuh Suami dengar ni, masuk penuh. Masuk penuh. Barulah telur tu temu molek. Kalau betul-betul you all nak baby. Katakanlah tak nak baby, pakai stocking, lepas luar ataupun pakai perancang lain. Okey, Naila kata 3 hari sebelum subuh. Naila, maksudnya awak hari ke berapa? 10 hari bulan ke Naila? 3 hari sebelum subuh. Naila 10 hari bulan hingga 17 hari bulan tu Naila rajinlah sikit. Okey, Cik Puan sabar. Kalau Cik Puan sabar 7 bulan, pakai terus. Jom pakai Implanon. Cik Puan sabar. Pakai Implanon ke, pakai IUCD ke, sebab tak ada haid tu. Kalau tak ada haid, susah kita nak agak you subuh bila. Boleh Puan sabar, you tengok soalan Puan sabar tu. Dia BF. Bila BF, kita susah nak tahu you subuh bila. Okey, boleh? Lepas bersama lepas 17 hari. Kat sini. Macam ni Anira. Ada orang dia telur sekali sebulan Anira. Dengar ni Anira. Ada orang dia telur sebulan sekali. Tapi ada orang dia telur 2 kali sebulan. Adira ada orang subuh, ada orang tak subuh. Dr. Azimah tak berani nak royak awak subuh ke tak. Kalau awak jenis subuh macam Dr. Azimah ni, mudah dapat anak, pakailah sesuatu. Dr. Azimah pakai Implanon. Mengganggu naik 1 cm tak mengganggu Naila. Okey, khas kata haid tak teratur, tak boleh kira. Okey, Ella, waktu subuh ni kat sini Ella, 10 hari bulan hingga 17 hari bulan 10 hari bulan hingga 17 hari bulan. Kita haid depan ni 7 hari. Biasanya hari seminggu lepas haid tu lah. Boleh. A kata nak bersama tengah pregnant. Dah tengah pregnant, dah bersama je lah. Takkanlah tubik baby baru pula sebab dah tengah mengandung dah tu kan. Okey. Pakai pelincir Durex.
lepas dalam. Okey. Pakai stocking ke tak Milo Ais? Kalau isteri awak jenis subuh, pakai Durex ke, pakai okey, faham dah. Awak pakai stocking je lah, awak pakai stocking InsyaAllah okey, insyaAllah okey. Tapi kan kalau jenis subuh kan, ataupun kadang macam ni, masalah dengan stocking ni baru cerita pasal alami ni. Sekarang kita cerita pasal mechanical okey, kita cakap pasal mechanical. Nombor 2 stocking stocking. Nombor 2 stocking. Faham dah pasal subuh okey, semua orang dah tahu cara nak kira waktu subuh. Semua orang dah tahu cara nak kira subuh. Okey, saya baru Google bulan 4 bila boleh bersama. Habis nifas boleh bersama. Untuk rancang mengandung, Izzati. Izzati nak pakai ubat tak? Dr. Azimah pakai Implanon. Izzati boleh book personal slot dengan Dr. Azimah. Izzati boleh book personal slot dengan Dr. Azimah kalau nak jumpa Dr. Azimah ataupun nak bincang secara online dengan Dr. Azimah. Oleh Izzati? Yelah tu Hazira. Okey. Ya Allah, you all tengok tanya tu. Dalam dah ada baby. Dah ada baby dah pun. Bersama dengan suami tak ada efek baby. You mengandung, baby duduk sini. Tak ada efek baby tu. Mengandung je lah. Bersama je lah dengan suami. Ya, Siti Diana. Betul tu Diana. Okey. Okey. Okey, Miss Noni pula tengah menyusu. Boleh beranak ke? Boleh. Tengah menyusu pun telur boleh keluar. Boleh Sally, boleh. Sally boleh datang Dr. Azimah dekat klinik Ikram Gong Badak. Kita ada Dr. Azimah dengan Dr. Rozaiha lah dekat klinik Ikram Gong Badak. Kalau you all nak pakai IUCD ke, Mirena, ada apa, Implanon, dekat klinik Ikram Gong Badak okey. Anira, ni telur ni hari ke-14 ni Anira. Telur kita hari ke-14 ni Tobin. Tak payah lagi set-set ni Okey. Okey, siapa pernah pakai stocking tapi tubik baby kau? Siapa kat sini pakai stocking tapi tubik baby kau? Siapa kat sini pakai stocking tapi tubik baby juga? Kan? Ya Bara, ya. Bersama hari ke-14 kita ada telur Bara. Dapat baby lah. Kita bersama. You all tengok ni. Okay? Kita bersama. Contohnya kita bersama masa hari kita ada telur. Suami lepaskan air benih dia. Faham tak ni? Okay, suami pula masuk dalam. Suami tak pakai stocking. Suami lepas. Kita pula bertelur. Jadilah baby. Sebab bila ni telur kita. Nampak tak? Ni telur kita ovum Dr. Azimah lukis telur wanita telur wanita. Ini telur wanita, ovum. Ini telur wanita, lepas tu campur dengan suami punya. Suami punya telur lelaki Nampak tak? Telur lelaki kecil Dok ingat. Telur lelaki kecil tapi banyak. 3 ml, dalam tu ada 3 juta tau. Telur dia. Ni telur suami telur suami. Nampak tak Dr. Azimah lukis tu? Telur suami. User not found, boleh lah. Lepas 90 hari boleh dah mengandung. Okay, user not found. Kalau kat kapur Dr. Azimah 100 hari lah user not found. Blur jap. Nampak tak? Sorry, blur pula nampak? Guna iPhone dah blur kok. Guna iPhone pun blur kok. Parok. Okay. You tengok ni. Ni nama dia suami punya telur. Jadi katakanlah hari ke-14 kan. Hari ke-14 kan, kita pun bertelur 1% je bunga 1% je. Okay, so hari ke-14 bertelur. Suami pun bagi ayak dia kan, kita pun bagi telur kita. Akan bertemu kat sini menjadi al-alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min alaq. Ingat tak? Siapa ingat surah Iqra? Okay, cuba baca. Surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Al-alaq alaq. Al-alaq ataupun daging. Kita panggil sebagai daging. Seketul daging. Ada orang cakap dia gugur tadi kan? Ada orang cakap dia gugur. Al-alaq lah tu yang gugur tu. Sebab bila bertemu telur suami dengan telur isteri, dia akan jadi bila you scan dia akan jadi tada. Nampak? Nampak siapa pernah scan baby kat sini? Dia akan jadi baby. Bila bertemu ni kan, suami campur dengan isteri, dia akan jadi al-alaq. Gitu. Jadi ustazah hari ni, Dr. Azimah. Jadi al-alaq kan. Oh, Syazwani tak nampak. Allah, iPhone ni lah. Apa lagi tu iPhone ni? Nampak? Ulang mula. Nampak tak? Okey, Wan ni. Okey. Mia, apa subuh tak say bersamanya, Mia? Bersamalah. Dr. Zion buat live TikTok bukan tak nak bagi korang bersama dengan pasangan. Bersamalah, kita nak suburkan ni, nampak ni? Kita dalam live TikTok ni nak suburkan hubungan pasangan, bukan nak suruh bala ni. Bukan nak elok bala ni, nampak tak ni? Kita dalam live TikTok nak suruh suami isteri makin rajin bersama. Boleh suami-suami? Dia ingat salah pula. Kita nak suruh rajin bersama dengan pasangan, bukan malah. Boleh apa? Cuma berjaga-jagalah. Kalau you tak nak anak, you kena berjaga-jaga. Postino bahaya kerak-kerak. Betul. Okey, telur kita hari ke-14. Dan kita subuh lah ni hari ke-10 hingga 17. Seminggu ni kita head kan. Kita head depan ni 1 hari bulan hingga 7 hari bulan kita head. Okey. Seminggu lepas tu kita adalah subuh. Ini waktu subuh kita. Nampak? Dr. John tulis ni. Sebab apa? Sebab kita ada telur, ovum, kita akan temu dengan suami punya telur. Nama dia sperm. Dia akan jadi al-alaq. Okey, faham Azal tu masuk gapo lah, baru masuk ni. You Azal tak faham tu. Ni lepas luar. Okey, lepas luar. Okey. Tak say lepas luar. Boleh guna stokit. Sebab lepas luar ni, Dr. Azwar cerita lepas luar 90% dapat anak. Lepas luar adalah takkan berjaya lah nak elak anak. Okey. Lepas luar biasanya senang dapat anak. Okey. Kalau boleh pakai stocking. Kalau jenis subuh pakai stocking 2 lapis. Okey. Pakai stocking 2 lapis. Alright. Tak nak pakai stocking lah doktor, tak sedap. Okey, kita tanya dulu pengalaman you all. Macam mana pengalaman you all pakai stocking? Macam mana pengalaman you all pakai stocking? Memang 13 hari sokma ke Aina? Kat sini juga Aina, sama je Aina. Cuba tanya dulu pengalaman you all pakai stocking Macam mana pakai stocking, macam mana? Pengalaman you all pakai stocking? Share dulu pengalaman pakai stocking macam mana? Tak best, tak sedap. Okey, katakanlah you all tak suka pakai stocking. Kan Nina kita relax je, suami pula tak suka kan. Kan. Ramai ni masuk ni, ada dalam 500 orang yang masuk. Jemput masuk kumpulan rahsia. You all, Dr. Azimah jemput semua masuk kumpulan rahsia. Kita ada kumpulan rahsia suami isteri. Banyak boleh bincang dalam kumpulan rahsia suami isteri.
Siapa nak masuk kumpulan rahsia? Kita ada kumpulan rahsia suami isteri kita ada kumpulan rahsia suami isteri. Dekat mana? Dekat Tele. Kita ada kumpulan rahsia dekat Tele. Jom Zafira, jom. Kalau nak masuk kumpulan rahsia boleh tanya kita kat sini boleh isi bako biru pun. Siapa nak masuk kumpulan rahsia boleh isi bako biru kat bawah tu. Kat Zafira kita ada kumpulan rahsia, kita buat kumpulan rahsia kat sini. Kat sini kita buat kumpulan rahsia kat sini. Nampak tak? Dr. John tak boleh tunjuk sangat. Nampak kan? Nak masuk kumpulan nak masuk kumpulan boleh daftar melalui bakul biru. Nampak tak? Miskina. Boleh daftar masuk bakul biru. Nanti kita akan wasabi anda. Masuk kumpulan rahsia tak payah bayar, Alia. Masuk kumpulan rahsia, kumpulan suami isteri tak payah bayar. Kat sini. Kita ada kumpulan rahsia kat sini. Macam mana nak masuk? Boleh daftar dekat bako biru. Alia jumpa tak bako biru? Kat sini bako biru. Nampak? Daftar dekat bako biru untuk yang nak masuk kumpulan rahsia, nak personal slot dengan Dr. Azimah, nak bincang dengan Dr. Azimah lah kan, nak kelas online dengan Dr. Azimah lah, daftar melalui bakul biru. Nampak tak? Jumpa tak? Mama Beauty boleh, Mama Beauty nak masuk kumpulan rahsia ke, nak personal slot ke kan, nak kelas online ke, tulis tu. Yang make sure wasabi betul nanti kita akan wasabi anda. Make sure wasabi anda betul, barulah kita boleh wasabi anda. Masuk kumpulan tak payah bayar. Masuk kumpulan tak payah bayar. Kita banyak share kesihatan kat sana. Kita banyak share tips-tips kat sana. Okey, boleh nanti kita akan bantu anda. Kita akan wasabi nanti, balaslah kita wasabi tu. Kita akan bagi wasabi kat anda. Boleh Cik Maizatul? Kan Zahir tanya macam mana nak tahu waktu subuh isteri. Macam ni, waktu subuh adalah, nampak tak? Zahir, Dr. Azimah jawab Zahir ni. Waktu subuh adalah, boleh Alia, boleh. Tulis nickname je. Okey, waktu subuh adalah kat sini head kita 7 hari ni. Head kita 7 hari. Lepas tu kita akan keluar telur hari ke-14. Nampak tak Zahir? Kita akan keluar telur hari ke-14. Kita akan keluar telur hari ke-14. Waktu tu kan, seminggu tu maksudnya 3 hari sebelum telur dengan 3 hari lepas telur, kita adalah sangat subuh. Kita tu wanita lah. So suami kalau memang nak baby kan, seminggu lepas habis head tu rajin lah. Kan, siapa nak masuk kumpulan rahsia, you boleh tanya Kak Lin. Kak Lin orang lama dalam kumpulan rahsia kita. Kak Lin orang lama dalam kumpulan rahsia kita. Tulis dah kat bako biru tu je. Nanti kita wasabi anda. Okey? Dekat live TikTok macam gitulah, bahaya. Macam mana nak tahu suami dah sampai ke muncak? Macam ni Kak Maizatul. Senang. Puncak lelaki kan. Ni Dr. Azimah cerita Kak Maizatul. Untuk you all yang pilih enjoy bila hubungan suami isteri, you kena settlekan dulu masalah keperluan asas ni. Keperluan asas kan, makan, minum, berak, tidur, titih. Kena settle dulu keperluan asas. Lepas tu keperluan emosi. Kena selalu mengayat, kena selalu bagi bunga kan, kena pegang-pegang, belai-belai kan. Dan barulah kita bincang pasal puncak ni, pasal O ni kan. Mari kita bincang pasal puncak. Siapa nak bincang pasal puncak ni? Siapa nak bincang pasal puncak? Dah settle semua orang nak bincang pasal puncak ke? Semua orang dah settle pasal perancang keluarga Okey, nak bincang pasal perancang keluarga ke nak bincang pasal puncak ni? Tak habis lagi ni perancang keluarga ni. Ke nak bincang pasal puncak? Share dulu. Nak puncak ke nak perancang keluarga? Dok settle lagi. Betul Amira, tak subuh dah. Lepas sebelum period tu tak subuh dah. Cik Sukri nak bincang puncak, Lin nak bincang puncak. Ngada Lin, aku kepok pala Lin. Maizatu nak bincang dua-dua.
Okey, kita settlekan dulu pasal perancang keluarga. Nanti Dr. Azimah akan share pasal puncak pula lepas ni. Okey. Lepas tu dah tak naklah pakai stocking kondom sebab ada juga yang mengandung, doktor. Pakai stocking, pakai kondom pun mengandung. Macam mana pakai stocking mengandung ni? Sebab dia subur, okey? Pakai stocking mengandung sebab dia subur. Sebab tu you boleh pakai yang ada hormon Cucuk. Cucuk. Boleh pakai cucuk Cucuk ni contohnya Depo. Depo. Boleh pakai Depo Cucuk Depo. Sekejap Dr. Azimah tunjuk sikit Depo Dr. Azimah cocok. Cocok bontot. Depo nama dia. Alright. Okay, nampak? Ni Depo. Letak atas ni lah sebab dia yang bagi kita mengandung letak atas dia. Sebab dia lah yang bagi kita mengandung ni. Kan? Letak atas dia. Dia ni suka bagi kita mengandung ni kan. Okey, Depo Provera. Ada side effect ada side effect. Side effect dia apa Patin? Haid lama. Haid lama. Berapa ni? 3 ml. 3 ml 3 ml. Alright. Depo Provera 3 ml. Okey, ini cucuk. Kan? Cucuk dia. Dia suka sangat bagi kita mengandung ni. Cucuk dia. Fatin, kita cucuk dia. Asyik kita je kena cocok kat bontot. Kita cocok dia hari ni. Geram aku. Kan? Ada orang pakai stocking pun mengandung. Bakar lagi Kak Maizatu kata kan. Bakar. Dia yang bagi kita mengandung sangat. Cucuk dia. Okey. Okey, yang ni cocok kat bontot 3 bulan sekali Cocok kat bontot 3 bulan sekali. Ada yang nak masuk kumpulan rahsia tak? Ada yang nak masuk kumpulan rahsia tak? Kita ada kumpulan rahsia suami isteri. Okey. Kalau siapa yang nak masuk kumpulan rahsia suami isteri, kan? Dr. Azimah tunjuk jap. Siapa nak masuk kumpulan rahsia? Sebelum kita buat lawak seterusnya, kan? Ni lawak suami isteri lah ni. Hanya yang kahwin je faham. Kan? Hanya yang kahwin je faham. Okey, kita Dr. Azimah nak tunjuk ni, kita ada kumpulan rahsia Kita ada kumpulan rahsia suami isteri. Subhanallah. Jap Dr. Azimah tunjuk. Okey. Yang ni kumpulan rahsia suami isteri. Nampak? Nampak tak? Kita ada kumpulan rahsia suami isteri. Siapa nak masuk? Siapa yang nak masuk kumpulan rahsia suami isteri? Ada tak yang nak masuk kumpulan rahsia suami isteri? Yang ni kumpulan rahsia suami isteri. Okey. Boleh try ni. Cuba kau try ni. Bergaduh dengan live TikTok ni. Aduh. Ataupun you all, kalau you nak masuk kumpulan rahsia, you boleh tekan dekat beg biru. Beg biru. Get offer tu, beg biru kat bawah tu tak payah cas. Tak ada cas. Buat pahala je ni Cik Razali. Thalassemia pula ada masalah thalassemia. Folic acid TTC. Thalassemia major ke minor? Kita tanya dulu soalan kepada Nos Tereskol. Nos Tereskol. Thalassemia major ke minor? Thalassemia major ke minor? Mestilah Cik Razali. You all boleh tanya Kak Lin Virgo apa-apa. Dr. Azimah tak boleh sebut banyak kali. Nanti aku kena marah dengan live TikTok. Kita ada kumpulan rahsia. Bakul biru kat bawah. Thalassemia major. Ya Allah. Bincang dengan doktor pakar kalau thalassemia major bahaya mengandung. Anak anda mungkin 50% boleh dapat thalassemia major juga. Nosteresco. Ada doktor pakar cakap tak? Untuk you all ni yang ada masalah thalassemia, doktor macam cerita sikit pasal thalassemia, dah ada orang tanya ni. Okey. Tengok bila suami dengan isteri kahwin. Apa yang berlaku bila suami isteri kahwin? Kan tadi kita bincang pasal al-alaq kan? Tadi kita bincang pasal al-alaq. Kan? Nampak tak Dr. Azimah letak pasal gambar al-alaq tu? Ni al-alaq ni nampak? Yang tu al-alaq. Tadi kita bincang pasal al-alaq. Kan? Sekarang kita bincang pasal thalassemia. Sebab
Minta dapat ovum jumpa dengan sperm, dia akan jadi al-alaq. Kan, ovum jumpa sperm, dia akan jadi al-alaq. Macam thalassemia. Sekarang kita cakap pasal thalassemia major. Yang ni isteri anda. Thalassemia major, T besar dengan T besar. Contohnya kahwin dengan not the rest call tu kan. Kahwin dengan suami yang tak ada thalassemia. Nampak? Kahwin dengan suami yang tak ada thalassemia. So ni anak anda. Semua anak, nampak tak? Semua anak mungkin akan jadi pembawa thalassemia. Notarescol. Semua anak anda akan jadi pembawa thalassemia. Tapi notarescol, Dr. Azimah tak tahu notarescol ni pembawa ke tak. Katakanlah notarescol adalah pembawa. Katakanlah notarescol adalah pembawa thalassemia. Isi borang biru. Kalau nak masuk kumpulan rahsia, isi borang biru. Dia akan jadi macam ni. Nampak? Ada 50% daripada anak notarescol boleh dapat thalassemia major. Nampak tak? Yang tu buat Dr. Azimah takut tu. So notarescol bincang dulu dengan doktor pakar pasal nak mengandung ke tak isteri. Sebab kalau dia jadi thalassemia major, bahaya. Bahaya. Ya, menakutkan notarescol. Sebab tu kita kena tahu genetik notarescol. T besar, T kecil ke T kecil, T kecil. Dr. Azimah tak tahu keadaan genetik dalaman notarescol. T kecil ataupun T kecil, T besar. Ambil darah je. Senang je. Thalassemia mudah. Ambil darah 3 ml je. Ambil darah 3 ml je dah tahu dah pasal thalassemia. Overweight boleh. Fakira kata overweight. Bahaya overweight. Jangan overweight jaga berat badan semua orang. Tak nak overweight. Ramai yang overweight, baby meninggal dalam perut. Ramai yang overweight, baby meninggal dalam perut. Okay, so nak cepat hamil Ani kata nak cepat hamil. Ani, okay, bila kita suami isteri kan berbincang pasal suami isteri, Miss V dengan Mr. P ni memang tak boleh lari. Kita nak enjoy ke kita nak baby kan? So katakanlah you all nak enjoy, kena settle hubungan keperluan asas. Kena settle keperluan asas. Makan, minum, begok, peluh, tidur, RM, PT. Kena settle pasal keperluan asas dalam rumah tangga. Settle. Makan, minum, begok, peluh, RM. Settle. Lepas tu kena settle emosi. Kalau baloh untuk laki bini, macam mana nak enjoy hubungan? Suami baloh dengan bini, bini baloh dengan tok laki. Okay. Jauh hati. Dah lah PT sikit, tak cukup PT. Macam mana nak capai puncak? Kan semua puncak. Sedap macam mana? Kena settle dulu asas dengan emosi. Kena settle dulu asas dengan emosi. Siapa kat sini dah settle asas dengan emosi? Keperluan asas dengan keperluan emosi dah settle. Macam mana nak settle keperluan emosi? Belai, pergi, wibunga, mengayat, comel-comel kan? Yang tu kena settle tak. Dr. Azimah biasa. Okay, raw slowly. Dr. Azimah biasanya kan, Dr. Azimah biasanya fokus dalam live TikTok yang atas sekali tu, 3 puncak tu. Biasanya Dr. Azimah live TikTok, Dr. Azimah akan banyak share pasal, nampak ni, segitiga bermuda ni. Okay, sebab bila nak enjoy, dia kena start daripada bawah ni, naik ke atas. Nampak tak? Boleh suami-suami ramai ni yang tengah dengar ni.
Okey, Sarah kata 10 hari. Ya, betul Sarah. Yang ni adalah waktu subuh kita. Kalau you nak anak, katakanlah you nak baby. Dalam hubungan suami isteri, you nak baby. Waktu subuh ni rajin-rajinkan Sarah rajin-rajinkan Sarah. Masuk penuh dan lepas dalam. Boleh Sarah? Faham Okey. Katakanlah you tak nak baby, ini cara-caranya. Ini cara-caranya. Secara lepas luar, pakai stocking, cocok depo 3 bulan sekali. Nombor 4. Okey, nombor 4. Gana lagi nak makan pil. Nak makan pil. Okey, pil. Pil ada 2 jenis. Boleh titik. Especially kalau isteri titik seorang yang subuh. Okey, pil ada 2 jenis. Okey, nombor 4 pil. Contohnya ada pil kita cakap pasal pil. Pil ada 2 jenis. Pil ada yang campur estrogen, progesteron. Kena ke? Ada orang tanya, penting ke puncak? Ikutlah, kalau nak belajar, belajar. Kalau tak nak belajar, tak payah belajar. Rugilah tak dapat rasa yang paling nikmat Tuhan bagi ni. Okey. Cakap pasal pil Pil OCP. Pil OCP. Siapa tu tanya tu? Titik. Tolak tanya, lepas dalam waktu 5 hari sebelum haid boleh mengandung ke? Kalau isteri anda subuh boleh je. Waktu tak subuh dah kalau kira tu 5 hari sebelum haid. Tapi ada isteri dia bertelur 2 kali. Kan? Ada isteri dia telur 2 kali. Telur yang normal hari ke-14. Okey. Okey, pil ada orang makan pil. Ada pil dia nama dia COCP. Dia campur estrogen dengan progesteron. Ada pil dia progesteron sahaja. Yang ni ada apa? Yang ni estrogen campur dengan progesteron. Yang ni pula progesteron je. Nampak? Ada orang dia nak ambil COCP, ada orang nak ambil POP. Apa beza? COCP dengan POP? Kan ada 27 September ada. Bagus je, Su mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Su nak ambil Clomid mana-mana pun boleh. Kalau kita bersama 10 hingga 17 hari-hari boleh ke? Naila tanya. Ikut Naila lah kalau larat Naila. Kan takut suami lah, air dia tak kuat sangat. Ada suami, air dia kan selang sehari. Air suami tu Naila, kita kena tengok kualiti air suami. Katakanlah suami sehat, tak hisap vape, tak merokok, biasanya air suami tu subur. Tapi Dr. Azimah takut suami anda overweight, malah exercise, kuat vape, kan? Dia akan jadi tak subur juga air suami tu, kan? Ikutlah 27 September. Dr. Azimah cakap je, tak paksa. Dr. Azimah tak paksa 27 September. Dr. Azimah tak paksa. Dr. Azimah cerita saja apa pilihan yang anda ada. Novinet Novinet tu nama brand. Dr. Azimah tak marah. You all boleh je ambil apa-apa. Kalau you all tak nak ambil pun tak ada masalah. Pakai stocking pun okey. Novinet tu nama brand sebenarnya. Sekejap Dr. Azimah cari sekejap. Novinet tu nama brand. Dr. Azimah tak tahu isi kat dalam dia apa. Cuba sebut apa benda isi kat dalam dia. Okey, dia COCP. Dia ada dua-dua. Dr. Azimah dah baca dah. Dalam Novinet tu ada dua-dua. Ada estrogen dengan progesteron. Okey. So, contoh sebab COCP ni dia 21 hari. COCP ni dia 21 hari. 21 hari. Kalau POP dia 30 hari. 30 hari. Dia macam tak ada rest lah. Okey. Boleh faham So, siapa kat sini nak pergi umrah, nak pergi haji? Siapa kat sini nak pergi umrah, nak pergi haji? Okey, siapa sini nak pergi umrah, nak pergi haji?
Okey, you boleh guna juga COCP ataupun POP ni untuk pergi haji, pergi umrah. Tak lama dah nak pergi haji ni kan, bulan depan. Dr. Azimah pergi haji tahun lepas. Dr. Azimah pergi haji tahun lepas, Dr. Azimah makan COCP. Tahun lepas Dr. Azimah pergi haji, Dr. Azimah makan COCP untuk elak haid masa dekat Mekah Madinah. Masa Dr. Azimah pergi haji tahun lepas kan, Dr. Azimah makan COCP untuk elak mengandung, elak tubik darah masa tengah ibadah haji dan umrah. Okey. Lepas tu tak nak makan pil lah doktor. Nak makan apa lagi? Tak nak makan pil. Tak nak makan pil. Okey. Okey Naim, sebab tu kalau boleh kalau nak pergi haji lagi umrah 3 bulan sebelum nak pergi haji lagi umrah tu dah start ubat dah, supaya anda boleh kawal haid anda. Boleh book personal slot lah kalau you all nak bincang dengan Dr. Azimah untuk plan haid, untuk plan istihadah kan. Kalau boleh kita pergi haji umrah ni kita nak selesai kan. Kan. Okey. Mama Nuan, kena rajin exercise Mama Nuan. Okey. Tak nak makan pil, tak nak cocok, you boleh pakai Implanon. You boleh pakai IUCD. Okey. Yang ni mahal lah ni. Implanon IUCD ni mahal sikit lah. Nampak tak Dr. Azimah tulis tu? Macam tu. Nampak tak nampak sangat tak nampak sangat. Ada ubat Alia. Kalau untuk mabuk teruk ada ubat. Okey, siapa kat sini berminat nak masuk kumpulan rahsia kita? Kita ada buat kumpulan rahsia. Okey, suami isteri. Dr. Azimah ada buat kumpulan rahsia untuk suami isteri. Okey. Kita ada kumpulan rahsia kalau macam ni, siapa tanya tu? Subhanallah. Okey, macam ni 27 September. 27 September. Sebab tu Dr. Azimah tanya, 27 September nak apa? 27 September nak anak ke nak enjoy? You all kena pilih dulu. You all nak enjoy ke you nak baby? Cuba pilih dulu. Dr. Azimah akan bincang dengan pesakit ikut kehendak pesakit. You pilih, you nak A ke you nak B? Okey, ada orang nak A, ada orang nak A, ada orang nak B. Pilih dulu, A ke B? Fakira nak anak. Fakira dah dapat belum ni? Keperluan asas, emosi yang stabil dan juga 3 puncak. Fakira nak anak ni dah settle belum segitiga ni? Dr. Azimah tanya Fakira nak anak tadi kan. Fakira kata dia nak anak. Okey, Zafira nak baby juga. Dah settle belum segitiga bermuda ni? Yang siapa-siapa yang nak anak tu dah settle ke belum ni? Kalau dah settle bagus Fakira. Bagus. Waalaikumsalam. Kalau dah settle Zafira dengan Shima bagus. Okey, so Fakira dengan Shima dah settle segitiga bermuda, dah dapat 3 puncak Fakira ni dah dapat belum 3 puncak semua ni? Dah dapat rasa belum? Sebab kalau dapat anak susah nak dapat ni, sebab stres, letih jaga anak. Dah dapat beres. Okey, jom. Kalau dah dapat semua puncak semua tu dah beres, anda Zafira settlekan dekat sini. Adakah haid anda teratur? Adakah haid anda teratur? Kalau haid anda teratur, anda adalah subur pada hari ke-10 hingga hari ke-17. Waktu tu usaha dengan jaga. Boleh Fakira? Fakira dengan Zafira, sebab dia orang semangat nak dapat baby, so kena rajin kat sini. Hari ke-10 hingga hari ke-17 haid tu kena rajin. Hubungan suami isteri yang berkualiti. UK tak tahu. UK kena masuk kelas Dr. Azimah. Siapa yang tak tahu puncak, kan pandai dah tu, Sen Cina dah sebut dah tu. Biar rasa dulu, nak anak ke, nak enjoy ke, nak baby ke, biar rasa. Biar settle 3 segitiga ni.
Okey. Boleh Fakira dah faham dah Fakira? Okey. Oh, Zafira dapat seorang je. Oh, okey. Kak Syah kata, bila buat implano terus subuh ke? Ambil masa 6 bulan juga Kak Syah. Okey. Dah. Sekarang kita dah berbincang pasal nak elak baby kan? Ada orang tanya pasal puncak tu kan? Kita cakap pasal puncak Nombor 1 untuk lelaki kan, lelaki muda. Kan, lelaki muda je puncak dia. Kan? Air lah kan, tubik ayak. Tubik ayak 3 ml. Yang tu lelaki. Betul lah lelaki lelaki tubik ayak 3 ml. Puncak lah tu. Kan, seronok dah tu. Tapi wanita macam mana? Wanita macam mana? Wanita nombor 1 PO. Nombor 2 S. Nombor 3 MO. Okey, yang tu wanita punya lelaki cepat. Kak Shima nanti masuk kelas sentuhan cinta Kak Shima. Kita boleh bantu untuk game selama 30 minit ke atas. Kak Shima, kita ada buat kelas untuk bantu suami anda Kak Shima masuklah. Dr. Azman buat kelas dengan isteri-isteri soleha. Doktor umur 44 boleh mengandung ke? Aluya, Dr. Azman umur 40 pun aku dah malas nak beranak. Kalau nak berandung lah, Dr. Azman tak marah pun, tapi royak je kan. Umur 40 masa untuk enjoy. Masa untuk enjoy. Still I cannot marah. Alhamdulillah. Siapa yang nak masuk kumpulan rahsia? Kita ada kumpulan rahsia kita ada kumpulan rahsia. Mama Lufia memang enjoy. Dia siap pergi pantai lagi Mama Lufia. Mama Lufia, terror Mama Lufia. Mantap. Kan? Masa untuk anda hubungan berkualiti dengan pasangan, nak settle pergi haji kan, nak besarkan anak, itulah masuk enjoy, bukan pergi disco kan. Aluya nak anak sebab anak satu. Okey, boleh teruskan Aluya, boleh bincang dengan doktor pakar lah. Buat IVF lah Aluya. IVF kalau nak anak cepat IVF. Tanda pregnant Nurul, nak muntah, perut besar, datanglah scan Nurul. Boleh je Aluya. Usaha. Okey. Nak belajar pasal 3 puncak. Ada orang tanya nak belajar pasal puncak ni Boleh. Masuk kelas lah. Nak belajar puncak boleh masuk kelas. Masuk kelas. Siapa nak belajar pasal puncak tu masuk kelas. Yang nak belajar pasal segitiga merah tu masuk kelas. Okey, masuk kelas. Nurul, data scan nanti Nurul, data scan. Kalau you all nak masuk kumpulan sokongan suami isteri tu, okey, Dr. Azman tunjuk kat sini kita ada kumpulan sokongan suami isteri. Kita ada kumpulan sokongan suami isteri. Kita ada kumpulan sokongan suami isteri. You boleh masuk Kita ada kumpulan sokongan suami isteri. Sini kumpulan sokongan. Nampak tak? Kumpulan sokongan suami isteri. Siapa nak masuk? You all boleh masuk kumpulan sokongan kita. Ada 10,000 orang. Bagi yang berminat boleh masuk siapa nak masuk kumpulan kita? Kita ada 10,000 orang dalam kumpulan rahsia. Siapa yang berminat boleh masuk. Betul Mama Beauty.
Okey, jemput masuk kumpulan rahsia kita. Boleh tekan bakul biru juga. Boleh tekan bakul biru juga. Ada bakul biru kat bawah kalau you all nak daftar untuk kelas, personal slot dengan Dr. Azimah, ataupun nak kelas online dengan Dr. Azimah, ada bakul biru kat bawah. Mama Beauty kalau nak personal dengan Dr. Azimah memang kena apa? Dr. Azimah tokek kat situ Mama Beauty. So kalau Mama Beauty nak jumpa Dr. Azimah, book slot dulu book slot. Okey, alhamdulillah. Terima kasih yang baru masuk live TikTok Dr. Azimah Mama Beauty duduk mana? Tok Jember. Kedai Pok Nong. Kita suka makan sotong celup tapong. Buka kedai ke kat Mama Beauty? Okay, kita ada kita ada 15 minit lagi kan, 15 minit lagi untuk live. You all yang berminat nak masuk kumpulan rahsia Dr. Azimah, personal slot dengan Dr. Azimah, kelas online dengan Dr. Azimah. Okay, ada tak kat sini yang berminat nak masuk kumpulan rahsia, personal slot, kelas online? You all boleh masuk bakul biru you all boleh masuk bakul biru. Nanti kita akan wasabi anda. Oh ya ke? Mama Beauty jemput masuk kita ada kumpulan rahsia. Mama Beauty jemput masuk, kita ada kumpulan rahsia, nampak tak? Kita ada kumpulan rahsia. Jemput masuk Mama Beauty kumpulan rahsia. Ada orang nak baby boy. Kena rajin lah kan. UK nak baby kembar. Baby kembar kena ada genetik. Jom masuk kumpulan rahsia. Banyak tips-tips kita kongsi kat dalam kumpulan rahsia kita bagus Mama Beauty. Nanti kita akan wasabi anda tau. Siapa yang dah isi borang biru, kita akan wasabi anda untuk masuk dalam kumpulan rahsia. Nak baby boy, nak kembar, masuk kumpulan rahsia lah UK. Seri Maya, kita share banyak dalam kumpulan rahsia kita. Jom Seri Maya masuk kumpulan rahsia. Genetik tu apa? Jambu madu tanya. Okey, UK tanya UK tanya jambu madu. Kan dia dah ada anak kembar. Sebenarnya genetik ni kita tak boleh ubah, keturunan lah bahasa Melayu, keturunan. Maya, UK, dah isi bakul biru nanti kita akan wasabi anda untuk masuk kumpulan rahsia. Kat sini hari ni Dr. Azimah cerita pasal suami isteri kan. Pasal suami isteri. Ada orang bila hubungan kan ni, nampak tak? Bila buat hubungan suami isteri, gana-gana pun akan ada dua ni. Gana-gana pun akan ada dua ni. Sama ada nak enjoy saja ataupun memang aim nak baby. Nampak tak? Ni kita tak bercakap saja ni, kita memang bercakap telus dari hati. Bila suami isteri bertemu, dia tak lari. Sama ada nak enjoy saja ataupun dia nak baby sekali. Nampak Okay, katakanlah you nak enjoy. Enjoy. Gana-gana pun kena settle keperluan asas. Gana-gana pun kalau nak enjoy kena settle keperluan asas. Apa itu keperluan asas manusia?
Kan, makan, minum, berak, peluh, tidur. Yang tu keperluan asas. Okey. Dapat RM, pitih. Pitih. Macam mana nak capai 3 puncak ni kalau pitih pun tak cukup? Macam mana nak capai 3 puncak ni kalau asyik bergaduh je, emosi tak settle? Nampak tak? Kan, emosi kena settle. Dalam hubungan suami isteri, emosi kena settle. Kena selalu rajin peluk, kena selalu rajin belai, kena selalu rajin mengayat. Nampak? Mengayat. Faham tak mengayat? Siapa faham mengayat? Dalam kelas ni Dr. Azimah ajar ni macam mana nak belai ni. Dalam kelas Dr. Azimah ajar ni nak mengayat macam mana, especially kalau you PJJ. Kan? Dan last sekali, barulah hubungan itu, barulah hubungan ini. Nampak tak ni? Last sekali, ke atas sekali, puncak ni, segitiga warna merah ni, barulah berlaku ini, berlaku. Faham tak ni? Betapanya bukan mudah, betapanya bukan senang nak capai puncak ke, nak capai O ke. Okey? Dalam kelas, kan, dalam kelas memang banyak Dr. Azimah share pasal ni lah, emosi dan puncak ni. Dalam kelas Dr. Azimah akan share pasal emosi dan puncak ni. Sebab lelaki mudah tau nak puncak. Tubik 3 ml ayak tu okey lah. Tapi kalau wanita ni ada 3 ni, PO, S dan MO. Itu kelebihan wanita yang Allah bagi. Okey, katakanlah you dah settle dah, you enjoy. Pada masa yang sama, kalau you enjoy, you tak nak baby. You tak nak baby, silalah merancang. Silalah merancang. Macam mana nak rancang? Contohnya, kan, contohnya alami. Tak naklah makan ubat doktor, nak pakai stokin je. Ada orang malas makan ubat, nak pakai stokin je. Kan, pun boleh. Pun boleh. Okey, bolehlah pakai. Kan, lepas luar, ada orang nak lepas luar. Dr. Azimah tanyalah, ikhlas suami-suami, senang ke tak nak lepas luar ni, ke susah? Nak azal ni senang ke susah sebenarnya untuk seorang suami? Nak kawal tu senang ke susah? Dr. Azimah tanya ni suami ni, senang ke susah ni? Telajak. Okay, telajak. Yang tu yang mengandung isteri tu. Orang lain. PO kata kadang susah, kadang senang. Orang lain macam mana orang lain? Tak percaya. Kak Syah, Dr. Azimah tak percaya Kak Syah. Aku dah percaya kau teh obat kan? Gitu. Mama Ila pernah guna tak azal? Siapa pernah guna kat sini? Lepas luar. Sebab ramai tau my client yang beranak dah lepas luar dah, mengandung. Sebab tu kalau you all pergi hospital tu, memanglah doktor suruh makan pil, kan? Kan? Pio kata dapat baby. Tahniah Pio. Kan? Yang kata susah nak kawal. Kan? Kan? Sebab tu hospital suruh ambil pil ke, implanon ke, IUCD ke. Faham lah kan? Ni Dr. Azimah tak paksa, Dr. Azimah kabar je. Dr. Azimah sekarang pakai implanon. Dr. Azimah sekarang pakai implanon. Siapa yang masuk kumpulan rahsia Dr. Azimah akan buat video nanti. Sebab bulan depan Dr. Azimah akan cocok implanon baru kat diri sendiri. So nanti I akan dalam kumpulan rahsia suami isteri tu, kumpulan rahsia kita kat sini. Kumpulan rahsia kita kat sini. Dr. Azimah akan tunjuk, Dr. Azimah akan pakai implanon nanti.
Dr. Azimah akan buat video. Dr. Azimah akan tunjuk dalam kumpulan rahsia nanti macam mana Dr. Azimah pakai Implano sendiri dan you boleh tengok. You fikirlah you nak ke tak. Sebab Dr. Azimah sendiri pun pakai Implano. Dah umur 40 ni kita macam Dr. Azimah pilih enjoy. Malas dah nak beranak. UK masuk je sekarang. Tak ada masalah UK. Banyak abang-abang, kakak-kakak yang legend-legend dalam kumpulan rahsia kita. No name. No name ni dah masuk kelas belum ni no name ni? Hari-hari Dr. Azimah buat kelas dekat TikTok ni. Dia kering lagi, tak settle lagi masalah kering dia tu. Oh ya, ke baru follow. No name masuk bako biru tu. Nanti kita ajak no name masuk kumpulan rahsia. Okey no name? Tak payah bayar kai Lilo. Tak payah bayar. Haha, Amalia tahniah. Semoga dia mengandung. Haha. Kena rajin buletin. Nak dapat anak jantan ke anak tino kena rajin lah. Tak ada tips. Sebab kan nak dapat anak ni dia ada X ada Y. Nak dapat anak ni kena ada X, kena ada Y. Biasanya orang lelaki betul lah tu UK. Suami akan bagi X, Y. Nampak tak siapa yang nak anak tadi? Suami bagi X, Y kan? Betul Okay, suami bagi X, Y. Nampak tak? Suami bagi X, Y. Isteri bagi XX. Nampak? Yang ni lelaki dengan wanita. Isteri ada XX, suami ada XY. Macam mana penghasilan baby berlaku? Ni tengok. Nampak ni Dr. Azimah lukis ni? So setiap telur yang datang, telur suami je ada Y. Telur suami sahaja ada Y. Okey, katakanlah suami ada XY kan? Suami ada XY. So nampak kat sini 50% boleh dapat anak lelaki, 50% boleh dapat anak perempuan. Nampak? Dia kebarangkalian tu, kita belajar masa sekolah tu, kebarangkalian nak dapat anak tu sama je sebenarnya. Mungkin perempuan, mungkin lelaki. Mungkin perempuan, mungkin lelaki. So kalau tips orang tuanya, kalau nak anak lelaki, kena rajin makan protein. Kena rajin makan protein. Itulah tips orang tua. Tips saintifik tak ada. Tips saintifik tak ada. Tak ada saintifik. Kecuali you all buat IVF. IVF. Macam Siti Nurhaliza kan? Buat IVF. Cari mana yang telur suami XY, mana yang telur suami Y. Lepas tu cantumkan dengan telur wanita ni. Cantumkan telur suami dengan telur isteri. Baru dapat XY. Nampak tak? Kena cantumkan. Kena cantumkan. Yang ni X, yang ni Y. Barulah dapat baby XY. Nampak tak? Nampak tak gambar Dr. Azimah lukis ni? Barulah dapat anak lelaki. Yang ni ikut sains lah. Macam mana kita nak pilih Y ke X yang kita pilih tu? IVF je boleh pilih. Bila you duduk dalam, nak pilih gana ni. Air suami 3 ml, wanita ada telur 1, nak pilih gana? Tak boleh nak pilih. Logiknya kita tak boleh pilih. Tapi kalau you all buat IVF, doktor pakar boleh pilih.
Tapi tengoklah IVF harga berapa, RM20,000, RM30,000. Nampak tak? Kalau setakat kita manual ni, kena rajin je lah, kan? So untuk enjoy kat suami isteri, you kena settle ni segitiga bermuda. Untuk hubungan suami isteri, you boleh pilih lah nak enjoy ataupun nak baby. Ada orang dia tak nak baby, dia nak enjoy je. Kadang-kadang kalau nak enjoy memang kena settle keperluan asas. Kena settle segitiga bermuda ni. Keperluan asas macam makan, minum, berak, peluh ni kena settle. Dan juga emosi, kena rajin belai, kena rajin peluk. Kalau bini tu kena rajin beri bunga, kan, beri ayat-ayat romantik. Barulah nak capai puncak, nak capai nak banjir ke apa benda. Biasa dalam live TikTok Dr. Azimah share yang segitiga merah ni, betul tak? Dalam live TikTok ni banyak Dr. Azimah share pasal segitiga merah. Sebab Dr. Azimah buat kelas ni. Okey, secara mudahnya kan, untuk elak baby ni je sebenarnya. RUC tak nampak. Okey, boleh je nak buang. Nanti kita buang. Okey, sebab tu untuk isteri-isteri, kalau you memang tak ada anak lagi kan, tak ada anak lagi doktor, saya nak enjoy dulu, cuba dapatkan segitiga bermuda ni. Asas, keperluan asas, keperluan emosi dan hubungan yang berkualiti. Kita banyak sharing dalam live TikTok ni 3 puncak wanita, yang mana ramai orang lupa pasal wanita pun boleh seronok, pasal wanita pun boleh happy. Tapi katakanlah anak you ramai, susah tau. You rapat-rapat anak, beranak seumur, beranak ni, emosi you akan ke laut. Sebab tu suami isteri rancang kehadiran baby tu, rancang. Jangan beranak je ikut suka, kan? Sebab bila kita bersama kan, bila bersama suami dengan isteri memang boleh beranak. Bila bertemu telur suami tu memang boleh menghasilkan baby, kan? Kita dulu kena pilih dalam hubungan tu, kita nak berapa, kita nak anak ke kita nak enjoy. Yang tu you pilih sendiri. Dr. Azimah dalam live TikTok ni cerita macam mana nak elak, kan? Jemput siapa yang nak masuk kumpulan rahsia. Kita ada kumpulan rahsia suami isteri, kita ada buat kelas suami isteri, kita ada buat personal slot suami isteri, kan? Boleh daftar melalui Baku Biru lah. Kan? Boleh daftar dekat Baku Biru kalau nak masuk kelas, nak belajar ni. Kita ada kelas nanti macam mana isteri nak mencapai ni segitiga berlorek ni, 3 puncak wanita. Dr. Azimah ajar dalam kelas nanti. Okey, untuk you all belajar. Untuk isteri-isteri yang nak belajar segitiga berlorek merah tu, kan, boleh Afzal, boleh. Tak ada masalah Afzal. Dah dapat belum tu segitiga berlorek tu, 3 puncak tu? Dah dapat belum? Segitiga berlorek tu penting untuk wanita Afzal. Kalau dah dapat bereslah, kita royak je, kan? Dr. Azimah buat kelas online bagi yang berminat. Umi boleh masuk Baku Biru. Jumpa tak Baku Biru? Kat tepi belah kanan handset anda. Umi SS nak masuk kelas boleh. 10 hari bulan 5 Umi, Sabtu nanti siapa nak masuk kelas boleh daftar melalui Bakul Biru. Kan, macam Musa pula ada masalah keperluan asas tidak selesai. Boleh daftar melalui Bakul Biru. UK, Dr. Azimah hitam, Dr. Azimah tak tahu nak buat putih macam mana. Tengok Dr. Azimah hitam. So Dr. Azimah tak tahu nak buat baby putih macam mana. Okey, semua dah daftar ke nak masuk kumpulan rahsia, nak masuk kelas dengan Dr. Azimah pada Baku Biru
Nanti kita akan wasabi anda. Cakna Bakti IT dah masuk kumpulan rahsia belum? Ramai dah. Dah ramai dah ni masuk ni. Masuk kumpulan rahsia. Nampak tak? Kita ada buat kumpulan rahsia. Siapa nak masuk? Yin, Cakna Bakti nak masuk tak? Kita ada buat kumpulan rahsia. Cik, anak mak, user, jemput join Tak tahu UK, tak tahu. Dr. Azimah takut. Albino kot. Okay, kita off dulu live TikTok kita hari ni. Siapa yang nak masuk kumpulan rahsia, nanti kita share kat sana. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Oh, Iti nak masuk. Nak masuk kumpulan rahsia ke Iti? Boleh. Kat sini Iti. Kalau nak masuk, Iti boleh daftar melalui bakul biru